akaun emas gap ni dia macam tabung. Kita kumpul sikit. Lagi satu, akaun emas gap ni dia sesuai untuk orang yang macam tuan-puan yang katakanlah sekarang ni kerja dekat overseas ataupun belajar dekat overseas. Nak balik Malaysia lambat lagi. Boleh je kumpul dulu sikit-sikit dalam akaun emas gap. Bila dah balik Malaysia nanti boleh keluarkan. Ataupun siapa lagi yang sesuai akaun emas gap ni, apa tu orang kata macam duduk rumah sewa kan, risau hilang, boleh je simpan dalam akaun emas gap. Tak ada yuran simpanan, percuma je Public Go tolong simpan. Okey tuan-puan, siapa lagi yang sesuai? Sesuai untuk orang yang risau nak simpan sendiri, dia takut hilang. Boleh je simpan je dalam akaun emas gap ni. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi form sign up. Saya akan bantu sebaiknya.